Ini ranking minuman popular Malaysia untuk pesakit diabetes. Jus buah tanpa gula, C tier. Walaupun tak tambah gula, jus buah-buahan masih mengandungi gula semula jadi dan kurang serat berbanding makanan buah terus. Strawberry matcha, D tier. Kalau versi kafe yang manis, biasanya ada sirap, gula atau susu manis. Kandungan gula boleh jadi sangat tinggi. Coke Zero, C tier. Tak ada gula dan tak naikkan gula darah macam Coke biasa. Tapi saya tak galakkan jadikan minuman harian. Soya tanpa gula, A tier. Protein ada, gula tambahan tak ada. Pilihan yang baik. Susu UHT plain, B tier. Fresh, low fat atau full cream, semuanya masih ada laktos, iaitu gula semula jadi dalam susu. Teh O atau kopi O kosong, S tier. Tanpa gula, hampir tiada karbohidrat. Antara pilihan terbaik untuk kawal pengambilan gula. Teh atau kopi susu tanpa gula, A tier. Masih pilihan yang baik, cuma susu tetap mengandungi laktos. Bubble tea, D tier. Gula dalam minuman tinggi. Topping dan boba pun boleh tambah lagi karbohidrat. Milo O kosong, C tier. Walaupun tak tambah gula, serbuk minuman coklat itu sendiri boleh mengandungi gula dan karbohidrat. Jadi, semak label. Kopi atau teh 3 dalam 1, D tier. Biasanya sudah ada gula dan krema. Kalau diabetes, lebih baik bancuh sendiri supaya kita boleh kawal gula. Chinese tea atau Japanese green tea tanpa gula, S tier. Tiada gula tambahan dan hampir tiada kalori. Ini antara pilihan terbaik. Macam air kosong, minum banyak juga tiada masalah.